program berkebun di kawasan sekolah semakin giat dijalankan, terutamanya di Sekolah Kebangsaan Taman Muda Ampang, Kuala Lumpur, Selangor, di mana menarik minat murid-murid dan juga guru-guru sehingga terjadinya kebun yang begitu bercambahnya pokok-pokok, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan ini menjadikan satu kawasan sekolah yang menarik dengan adanya kebun komuniti. Dan kita bersama dengan wartawan di lokasi kejadian bersama dengan Puan Sulida. Silakan. Assalamualaikum Puan, saya Puan Sulida dari TV PSS Sekolah Kebangsaan Taman Muda. Baiklah, saya nak tahu dulu, sila perkenalkan diri Puan dan juga sedikit latar belakang tentang kebun komuniti Sekolah Kebangsaan Taman Muda. Terima kasih Cikgu Sulida. Saya Puan Hajah Marisana binti Jantan selaku Guru Besar SK Taman Muda merangkap pengurusi kebun komuniti Taman Muda. Alhamdulillah, sebenarnya tanpa kebun komuniti orang tak berapa kenal SK Taman Muda. Jadi kebun komuniti ini adalah salah satu karakter ataupun watak SK Taman Muda, di mana bila sebut saja SK Taman Muda, orang akan terpandang kebun komuniti dan sebaliknya. Dan kami sangat berbangga mempunyai kebun komuniti untuk menjadi salah satu pandangan ataupun tatapan yang luar biasa, lain daripada lain di Hulu Langat ini. Okey, baiklah, kalau begitulah tujuannya, boleh tak ceritakan sedikit tentang keistimewaan kebun komuniti Sekolah Kebangsaan Taman Muda? Ada banyak keistimewaan SK Taman Muda dengan kebun komunitinya. Antaranya kita ada Cikgu Sunida. Beliau adalah salah seorang orang kuat yang menjayakan kebun komuniti Sekolah Taman Muda. Terima kasih ya Cikgu. Dan satu lagi keistimewaan kebun komuniti ini ialah penghasilan produknya. Kita ada mengeluarkan produk air tebu fresh dari ladang. Memang manis, sangat digemari ramai, terutamanya cikgu-cikgu pada bulan puasa. Satu lagi dalam proses pembikinan ialah produk pengeluaran Roselle ya, yang sedang dalam pembikinan. InsyaAllah kita akan keluarkan nanti produknya dalam bentuk minuman lah ya, jus segar. Dan kita juga ada menanam dan menghasilkan produk-produk herba, sayur-sayuran segar, serta buah-buahan jugalah ya, yang orang kata boleh dinikmati dan dia sekaligus menjadi ilmu tambahan kepada anak-anak murid kita. Okey, baik. Soalan terakhir saya, baiklah, untuk menghasilkan ataupun menjadikan kebun yang orang kata aktif, menarik ni, jadi bagaimana usaha daripada pihak Puan untuk memastikan kebun ni seperti hari ini berfungsi sangat? Terima kasih, saya sangat hargai pujian tersebut. Sebenarnya kerjasama itu adalah huruf K yang menaikkan nama kebun komuniti. Kerjasama itu penting. Tanpa kerjasama daripada cikgu-cikgu sekolah SK Taman Muda, ibu bapa, PIBG, guru-guru dan juga murid-murid serta cleaner sendiri, tidak akan wujud kebun seperti ini. Ia nampak kecil, tapi kalau tuan-tuan dan puan lihat, produknya besar dan luar biasa. Semuanya ada. Petik jari semuanya ada. Daripada nak manis, segar, masam, semuanya ada. Yang paling utama yang terlibat ialah, saya ingin sebutkan namanya, ialah Encik Fazil, engineer MPAJ. Beliaulah siang malam pagi petang yang datang mengusahakan kebun ini. Okey, tanpa mengira masa. Selain daripada itu, AJK PIBG, guru-guru sendiri ya, turun padang untuk menaikkan kebun inilah dengan menanam macam-macam, termasuk cleaners untuk membantu kebersihan. Saya ingin menjadikan kebun komuniti ini bukan sebagai salah satu watak sekolah, tetapi yang penting ialah bagaimana ia dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran semula jadi kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita, dia bukan tahu hanya makan sayur saja. Dia tahu bagaimana proses menanam sayur itu sendiri. Dia tahu pokok serai itu macam mana. Aku tidak, dia makan tom yum, dia tengok aja serai itu, dia ingatnya itu adalah daging. Tapi sebenarnya itu adalah daun serai. Jadi dia tahu dan belajar cara menanam, proses menggunakannya. Jadi saya memang ingin melihat anak-anak murid SK Taman Muda mencintai dunia pertanian. Supaya apabila pada masa akan datang, jika mereka tidak dapat orang kata pekerjaan yang bagus, sertailah ataupun belajarlah menguruskan pertanian sebagai proses untuk meneruskan kelangsungan hidup. Bertani, berbaik dengan tanah, insya-Allah akan dapat hasil yang lumayan. Jadi saya memang nak menjadikan anak murid SK Taman Muda mencintai dunia pertanian.
Assalamualaikum Cik Fadil. Boleh saya tahu bilakah tanaman secara hidroponik ini dilaksanakan? Salam. Baik. Rumah hijau untuk sistem hidroponik ini kita bangunkan pada sekitar tahun 2023 di mana beberapa peringkat yang kita bangunkan disebabkan peruntukan yang agak kurang ada. Jadi pada tahun 2003 kita bermula dengan kerangka sahaja. Tanpa ada meja hidroponik ini. Oh, okey. Jadi kita cuba untuk dapatkan peruntukan daripada kerajaan negeri dan telah berjaya pada tahun berkenaan. Alhamdulillah. Dan kita membeli set meja hidroponik dipanggil NFT, Nutrient Film Technique. Di mana pokok kailan ataupun sayur kailan ini ditanam dengan anggaran umur 40 hari. Dan kita telah masukkan dia ke dalam NFT ini. Oh, inilah NFT-nya. Balung ni NFT ini. Balung. Oh. Dan air akan mengalir ke kawasan tangki. Okay. Dan air ini adalah mengandungi baja. Oh, yang dah bercampur dengan baja. Okey, baik. Jadi kat sini ada banyak kelebihan sistem hidroponik yang kita bangunkan. Pertama sekali dengan kawasan yang sempit, kita maksimumkan penggunaannya untuk kita letakkan hidroponik. Yang kedua, masa penuaian ataupun penanaman ini lebih ringkas. Jimat masa. Yang ketiga, kawalan serangga kita dapat kawal kerana sistem rumah hijau ini telah dilindungi oleh kasih dan wire mesh. Dan selain daripada itu, kelebihan sistem hidroponik ini kita sebenarnya mendapatkan tumbuhan yang sekata. Alright, baik. Terima kasih Cik Fadil.